Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera guys. Okay, aku datang ke spot ni setelah hujan lebat dan banjir. So air dah surut. Kita nak cek strike kat area sini. Harap-harap adalah hasil hari ni. Apa boleh dengan masa. Jom guys. Baru pukul apa? Belum lagi pukul 7. 6.56. Tak nampak keribat biawak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita turun ke bawah sikit. Baru ada sini. Lagi parking ni. Baru. Baruan lah tu. Boleh ke? Aku lupa bawa boot. Terus pakai slipper. Dah 3 kali baling tak ada. Jom. Turun bawah. Surut tu. Aduh. Duduk parking tepi tu. Tengok guys. Kita ajak lagi. Pom. Dah lah. Hai. Tiba pula sombong ni. Dia elok follow. Tak ada dah. Uish, kau duduk bawah noh tu. Bawah peratai. Menyelinap dia. Ambil je lah. Ada dah. Air agak jernih kan. Tu ujung tu. Oh, dia ada tu.
Tilapia. Dia ada kat ujung tu, lepak kat bawah pokok. Situ Nampak dia nyuruk belakang tu guys. Pujuk. Sombong ambil tu macam gua tu. Okey. Tu. Dia buat gua pula kat situ. Okay. Oh. Strike guys. Curutron. Wih. Oh, auto release. Tudu. Speedo. Gila sampai jadi macam ni kata aku. Mana nak buat ni? Okey guys, katak ni soft rod ni aku beli dekat Riau, Indonesia. Tahan guys. Getah dia pun padu. Aku beli pukal lah masa tu. Memang banyak gila aku beli, macam-macam color. Okey, alhamdulillah settle. Kita jalan sana. Ada haruan melayau walaupun cetek kan. Best ni mancing atas ni. Jom. Lagi tak? Tu. Dia ada bawah tu. Dia setakat kejam macam tu je guys. Macam ni dia setakat kejam macam tu je. Tak garang lah. Jom selangkah lagi. Okey. Tak ada. Jadi kita pakai soft rod tenggelam ya guys. Kita pakai soft rod tenggelam. Oh tu. Macam haruan gitu. Tuh. Ada yang kena pakai soft rod tenggelam ni. Longkas sedap guys. Real ni. Pair dengan silent killer. Awet lari-lari pagi-pagi ni. Awet berlari-lari. Uish. Tak dekat. Hey, cut.
So guys, kita gunakan khidmat tatak selam. Di atas dia belum selera lagi ni. Ni patutlah ada anak lah. Dia duduk bawah samai ni, bawah pokok. Jom. Tak lah. Dia dah makan, cara sembak pula tak kena. Ay, yo 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 yo. Mana ni dah makan tak lekat pula. Tum. Dua kali dah. Aduh. Dah kenapa tu? Oh, dahsyat udah fly tu. Dia makan. Nampak tak? Fly tu. Jadi apa? Pangan ni kan. Tu dia. Mana dia haruan ni? Kan. Baik. Babon guys. Babon guys. Akhirnya ambil juga. Ini dia guys. Alhamdulillah. Haruan ketiga. Dia ambil juga situ tu, tadi tu. Lambat sikit lah hari ni dia main. Datang awal pagi tu. Datang awal pagi baru pukul 7.30. Lama juga akas. Tapi 2 ekor tu memang ambil belah-belah tepi ni. Memang strike belah-belah tepi je. Oh, ada lagi. Ada lagi. Tak kena juga guys. Lari ikan tu.
So guys, jom mancing dari atas ni. Okey. Dah keluar ke? Alright geng, jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu, di lain strike. So sampai di sini saja kita punya jalan cerita untuk casting arwan. Santai-santai lah. Dah pukul berapa? 8 minit. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.